Tapi baca perlahan-lahan lah tuan-tuan. Jangan baca gelojor sebab dia ada buku kita baca kerana kita tahu. Senang sebab kita nak tahu kan. Dia panggil information base. Macam ni tuan-tuan boleh baca laju. Sebab otak kita sentah terbuka untuk information. Information masuk kita ambil lah. Ni information base. Baca buku Ibn Khaldun, dia jadi kena perlahan. Sebab dia dipanggil sebagai mindset structural base. Dia nak strukturkan semula cara berfikir. Jadi kita baca, rupanya kena macam ni. Dia jadi perlahan bacaan ni. Sebab dia panggil structural. Dia menstrukturkan semula cara kita berfikir. Yang ni information base. Kita dah ada teknik berfikir ni. Masuklah maklumat, begini kenapa. Begini dia orang buat dekat Iran. Begini tujuan dia memburukkan Islam. Begini strategi mereka ketika melokong Israel. Kalau baca Graham Fuller. Tak ada masalah. Sebab kita telah terbiasa membaca apa yang dipanggil informasi. Cuma keyakinan kita adalah kebenaran buku ni telah pun terbukti sejak dia dilancarkan pada tahun 2011 dalam The World Visual Islam. Ni beza. Baca buku ni pula, dia susah sikit. Tuan-tuan kena sabar. Satu hari 3 muka surat pun tak apa. Asalkan dia menstrukturkan minda tuan-tuan. Sebab dia genius. Banyak perkara yang dia tulis. 1377. Abad ke-14 orang Islam pun tak pandang buku ni. Buku ni sampai ke Eropah dalam proses pertukaran. Dalam perjanjian 1460 tu membuka pintu ilmu di antara Eropah dan dunia Islam kerana tak laratlah nak berperang. Maka dibuka pintu garis perjanjian tu. Ilmu ni masuk. Dan kemudian ketika orang Barat menulis sejarah Eropah moden, anak Nabi Max Weber menulis sejarah Eropah moden. Orang Barat terkejut dengan susunan sejarah yang sangat sempurna tentang Eropah moden. 300 tahun Eropah moden. Tapi di situ baru kena anak Nabi. Sebab anak Nabi ni profesor yang baik. Dia kata, apa yang aku susun ni bukan aku. Aku belajar daripada Ibn Khaldun. Sejak itulah Mukadimah Ibn Khaldun 1940 ni dibaca oleh orang Eropah. Tuan-tuan nak baca review yang paling bagus. Baca review Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg Facebook Meta. Cari saja Mark Zuckerberg review Ibn Khaldun. Senang. Keluar artikel tu. Tuan-tuan boleh baca Mark Zuckerberg punya review tentang buku ni. Sebab Mark Zuckerberg baca 2015. Bila dia nak meluaskan lagi pandangan-pandangan dia tentang memahami tentang algoritma pemahaman masyarakat, kesinambungan masyarakat, interaksi masyarakat, dia ambil lebih banyak dengan membaca. Tuan-tuan nak baca review orang lain biasa, baca review Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Yang dalam buku ni pula, penulis pilih buku ni pula lagi satu tentang The New Age. Bila penterjemahan ni dibuat, penulis yang menterjemah buku ni, dia kata salah satu adalah banyak orang percaya bahawa kemurnian kerohanian boleh diperolehi dengan falsafah. The New Age kan. Iaitu anda memiliki jiwa yang baik tapi tak perlu ada Tuhan. Maka salah satu kenapa dia keluarkan buku ni. Kerana dia bimbang. Orang Islam mula menerima apa yang dipanggil selagi benda tu baik. Kenapa kita tidak berpaksi pada dia? Tapi kata Imam Ghazali. Konsepnya mestilah kerana Allah. Sekarang banyak orang cerita kan. Bila kita kecewa dengan agama. Bukan kita kecewa dengan agama, suasana agama. Maka ramai orang pergi kepada aliran The New Age yang mengajar falsafah kebaikan dunia. Berasaskan kepada teori kita panggil Khawarij baru lah. Zaman Ibn Khaldun ni, kalau kita tengok dalam buku yang ditulis oleh sarjana barat mengenai Imam Ghazali. Imam Ghazali menulis buku ni kerana memerangi 4 golongan yang sangat dahsyat pada zaman dia. Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah dan juga Fatimiyah. Ni zaman dia. Dan ini juga ketara dalam dia punya teks yang bersangkut mengenai penyelamat dari kesesatan. Ini Imam Ghazali tulis penyelamat. Imam Ghazali keluarkan juga satu buku ni yang kemudiannya penulis yang menulis buku ni semula, menterjemahkan buku ni. Dia kata penting. Supaya bila orang Islam baca balik kegusaran ni, supaya bila datang idea-idea duniawi yang menyelesaikan falsafah. Falsafah maksudnya secara fikiran dia benar. Sama seperti Imam Ghazali kata William Montgomery Watt menentang Mu'tazilah dan juga golongan Khawarij yang bertolak kepada Islam adalah agama sains. Dia tentang pada waktu tu. Adalah benda yang sama. Iaitu banyak orang kemudiannya mendapat kebahagiaan daripada ajaran yang dianggap sebagai The New Age. Iaitu selesaikanlah saja. Hal ini berdasarkan logik dan juga kemudiannya nampak ketara kebaikan dia. Tapi kata tak boleh. Jadi penterjemah menarik kata tentang adanya akhirat. Sebab kita pun berasa bimbang di tengah-tengah kegusaran. Dan melemahnya penstrukturan ulama' dalam pengaruh ke atas kita. Kerana kita berpecah kerana agama, kita berpecah kerana ulama' dilabelkan ulama' politik, kita berpecah kerana mazhab, kita berpecah. Akhirnya kita ada kekecewaan. Kita kekecewaan. Jadi apa ini tak? Dia kata kita bacalah balik tazkirah diri kita untuk pergi pada satu sumber yang di dalamnya bebas daripada politik, satu sumber yang bebas daripada mazhab, satu sumber yang telah diangkat oleh ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita nak pergi pada pengajian tasawuf ni, kita ada Syekh Imam Al-Ghazali. Yang seorang lagi
Syekh Hasan? Bukan. Dua je. Apa ni? KKB. Seorang lagi siapa? Kita baca apa? Allah hai. Tak apalah, tuan-tuan nak ambil ni dulu. Saya bagi tahu tuan-tuan. Itulah buku dia. Allah hai. Junaidi apa? KKB bagi tahu saya sekejap. Syekh Abu Hasan Al-Junaidi. Kita ada dua je, tapi cuma yang kuat menulis ni adalah ya, Syekh Junaidi, Syekh Abu Hasan Al-Junaidi. Betul dah. Junaidi Al-Baghdadi. Syekh Junaidi Al-Baghdadi. Kita ada dua, cuma Syekh Junaidi tak banyak kitab dia.